Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga ucapan selamat pagi. Ditutup untuk rakan-rakan pendengar yang terus setia bersama kami di Ruang Udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah bertemu kita pada pagi yang penuh keamanan, kedamaian ini untuk sama-sama kita ikuti rancangan tarbiyah. Dan tentunya bersama saya di studio pada hari ini, saya mengadakan kehadiran yang berbahagia Profesor Dr. Muhayya Muhammad, pakar transformasi diri dan juga pakar lesik. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Sihat kita Prof ya? Syukur pada Allah, syukur. Syukur Alhamdulillah. Dan insyaAllah untuk hari ini Prof akan memperkatakan tentang tajuk transformasi diri orang yang menyayangi. Itu pesan yang menyayangi Prof ya. Dan insyaAllah sebagai mukadimahnya Prof silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ni yang baik hati dan para pendengar dirahmati Allah sekalian. Pertama saya nak ucap selamat perjalanan pada seorang doktor saya baru jumpa tadi, Dr. Fadli dan isteri Dr. Nur Anirin yang cek mata dengan saya tadi. Dan hari ini saya nak cakap tentang berkasih sayang. Sebenarnya dalam perjalanan saya fikir nak cakap topik apa ya ni. Tiba-tiba saya rasa baik cakap tentang kasih sayang. Sebab kalau kita lihat diri kita dan perasaan kita dan emosi kita dan apa yang kita baca di akhbar, apa kita tonton di berita, kita lihat orang berinteraksi, cuba kita audit. Semua komunikasi yang berlaku, adakah penuh dengan kasih sayang atau kebencian? Kita lihat status kita di WhatsApp, status kita di Facebook, status kita di mana-mana sajalah. Kadang-kadang kita lihat WhatsApp status kan, ada orang tulis macam-macam lah. Ada yang menyerah pada Allah, ada yang ingin menyayangi. Sebenarnya, kalau kita tidak ada kasih sayang ni, kita tidak ada apa-apa sebenarnya. Kita berada di dunia pun kerana dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan kita besar macam ni kerana kasih sayang ibu bapa kita. Dan kerana kasih sayang ibu bapa kita, ibu kita menusukan kita, menyayangi kita. Dan cuba kita tengok, kita rasa seronok ni kerana orang menyayangi kita ke orang tak suka kita. Dan tenaga kita ni hari-hari, kita rasa kuat apabila kita menyayangi atau membenci. Bagi mereka yang pernah menghadiri seminar saya pernah tunjukkan di mana saya mengukur kekuatan otot tangan apabila saya suruh pesakit itu, peserta itu menyebut perkataan. Bila dia sebut benci, lemah ni tangan dia. Bila dia sebut sayang, jadi kuat. Dan sebenarnya kekuatan otot tangan dia itu satu parameter saja ukuran. Tetapi ia satu refleksi ataupun manifestasi yang menunjukkan juga status hormon yang dia ada. Status degupan jantung yang regular atau tidak. Status brainwave activity dia. Dan juga hormon-hormon yang baik atau tidak. Dan perhatikan, kita mesti faham ini bahawa emosi sangat mempengaruhi fisiologi seseorang. Dipanggil positive psychology, menentukan positive fisiologi. Saya nak kongsi pengalaman saya sebagai pakar lesik ni. Kadang-kadang satu hari mungkin kalau saya buat 2 atau 3 orang. Prosedur sama tapi emosi berbeza. Bagi orang yang sangat tenang ni, dia punya energi, laser itu juga satu makhluk Allah ni. Dan aura kita, banyak orang suka pasal aura sekarang ya, jadi saya guna bahasa yang sama. Sebenarnya aura kita yang boleh tentukan dengan menentukan berapa banyak kasih sayang kita ada dalam diri kita. Sebab itu kadang-kadang kita jumpa orang tu nak peluk dia pasal apa? Nak dapat aura. Subhanallah, kita tak perlu ambil aura orang. Sebab aura kita ni, kita boleh cipta aura sendiri dengan kita pilih apakah emosi kita nak ada. Berbalik kepada pesakit lesik ni, sebagai orang yang penuh dengan ketakutan, yang panik, masa buat tu, energi laser tu okey, tetapi ada bahagian yang tidak okey, jadi white bubble kadang, kan? Dan kadang-kadang bila kita nak buat separation tissue tu, bukan tidak boleh tetapi mengambil masa lebih sedikit. Dan bila lepas prosedur tu, mereka lebih banyak keluar air mata, lebih lama sakitnya. Dan lambat nak nampak cepat.
berbanding dengan seorang yang sangat tenang. Ya, saya pernah buat orang Al-Hafizah ataupun orang yang sangat tenang, yang kita ni sebenarnya kalau kita tidak banyak rasa bersalah, insya-Allah kita akan tenang dan senang nak berkasih sayang. Tetapi kalau kita ni banyak rasa bersalah, di mana kita banyak dosa ataupun kita banyak buat orang tak betul, kita akan guilty, ya. Maka kita payah nak berkasih sayang dan kita payah nak tenang. Dan bagi orang yang tenang macam ni, dia punya energi sangat bagus, sangat cepat, lepas prosedur tak berair banyak dan sangat selesa dan sangat cepat nampak. Subhanallah. Sebab itu saya selalu berdoa dalam kerja saya sebagai pakar listrik ni. Saya berdoa supaya Allah menunjukkan kuasa Allah, dan juga dalam kita merawat pesakit tu dapat bukan hanya menyalip mata fizikal, tetapi dapat menyalip mata hati, di mana apabila sesuatu berlaku kepada kita, kita boleh tengok penerimaan kita ke atas apa yang berlaku. Adakah kita nak bersyukur pada benda yang bagus ataupun mencari yang tak bagus sikit, kita susah hati. Maknanya bila kita seorang yang penuh berkasih sayang, kita akan sayang pada diri kita dulu. Bila kita sayang diri kita ni, kita boleh menyayangi orang lain. Sebab siapa yang tidak ada kasih sayang, tidak boleh menyayangi orang lain. Macam tu juga, kalau kita tidak hormat diri kita, kita payah nak hormat orang lain. Dan kalau kita marah pada diri kita, kita akan marah pada orang lain. Sebab itu bila kita faham konsep ni, setiap kali kita lihat orang itu mengeluarkan kebencian, maknanya dia rasa penuh kebencian dalam diri dia. Dan orang yang dekat dengan Allah, orang yang kasih pada Allah, akan kasih pada dirinya. Jadi saya nak menyuruh pada diri saya dulu ni, bahawa betapa banyak kasih sayang yang saya ada pada diri saya. Itulah yang akan saya berikan kepada orang, dan itulah yang akan saya dapat daripada orang lain. Sebab konsep ada, beri, dapat ialah sesuatu konsep yang kita semua harus jalani setiap hari. Kita lihat pagi tadi saya tengok Ustaz Dr. Zahruddin bercakap tentang muamalat cyber. Ya, di mana beliau mengatakan kalau kita penuh dengan kebencian, cakap tak elok dekat WhatsApp, tak elok Facebook, tak elok, semua tak elok, tengah cakap tak elok, tiba-tiba aksiden mati dalam tak elok. Jadi kita ni mesti sentiasa ingat mati. Dan saya pernah dengar Ustaz kata, manusia itu akan mati dalam aktiviti yang sering dia lakukan. Sebab itu kita pernah dengar seorang ulama lagi, dia kata, bila mana anda nak mati dekat dalam apa? Aku nak mati ketika aku sedang belajar. Subhanallah, betapa pentingnya ilmu itu. Wallahualam. Saya baca sebagai mukadimah kepada perkongsian kita pada hari ini, transformasi diri orang yang berkasih sayang, bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Profesor Dr. Muhayyam Muhammad. Jadi kepada anda yang ingin berinteraksi bersama kami, boleh hubungi 0362051500 dan juga berkongsi di Facebook IKIM FM soalan-soalan anda berkaitan dengan bagaimana kita nak memupuk kasih sayang sesama kita, apatah lagi cinta dan kasih sayang kita kepada Allah yang satu, sebagaimana kata satu mutiara, Prof, ya. Cinta ataupun kasih kepada kumbang akan pergi, kasih kepada bunga akan layu, cinta kepada manusia akan mati, cinta kepada Allah kekal abadi. Itulah tepat itu yang baru suami saya cakap semalam. Kita kasih macam mana, manusia pun akan meninggal. Kita suami isteri ni tak tahu siapa tanam siapa. Kita harus bersedia untuk berpisah bila-bila. Tetapi kalau kita fokus kasih sayang kita pada Allah, kita buat baik pada suami kerana Allah, insya-Allah Allah akan mengurniakan kasih sayang pada suami. Saya nak kongsi semalam, saya tengok dekat TV perkongsian seorang yang suami dia meninggal dalam MH17. Saya nama dia Puan Madani dari Sarawak. Saya sangat terkesan. Kita para isteri cuba kenal. Bila suami kita meninggal, apa yang kita ingat? Adakah duit yang dia beri atau kasih sayang dia? Kan ni? Jadi beliau mengatakan arwah Tin Said Syekh Muhammad Nur ke apa nama dia. Dia kata beliau seorang, belum meninggal tu beliau seorang baik, suka terbenur, dah banyak berubah, suka pakai serban, pakai kopiah, dan selalu memesan pada isterinya, kita hidup sementara, kita mesti tentukan kita hidup ni, kita bersedia untuk Allah panggil kita bila-bila saja. Dan bagi beliau juga sebagai seorang pramugari, beliau mengatakan bila MH370 tu banyak wake up call kepada semua orang bekerja di pramugari. Dan beliau dan suami telah bersetuju untuk tidak
fly sama saja pramugara dan pramugari. Dia takut kalau satu berlaku anak kesian. Subhanallah. Dan beliau sangat kuat sejak tahniah dan berdoakan, harap semua pendengar mendoakan keluarga mangsa MH17, MH370 supaya mengambil iktibar atas semua berlaku dan tentukan setiap peristiwa negatif berlaku kita tanya dua soalan. Apa saya belajar dan apa yang menyebabkan saya lebih dekat kepada Allah dengan suasana ini. Dan saya teringat apa yang dia kata, suami beliau pun malah kata sangat romantik. Dan yang beliau tak paling lupa kalau bangun pagi dah senyum. Ini saya nak sebut, suami dia akan gosokkan gigi dia. Pernah tak ni suami gosokkan gigi isteri? Masya Allah. Dia kata orang yang kedua gosok gigi dia, yang pertama ibu, ni suami pula. Jadi ambil iktibar para suaminya, balik dia bergigi yang baru, gosok gigi isteri besok. Tanda kasih sayang. Semua kemarahan akan hilang insya Allah. Cukup menarik sekali itu. Bagaimana kasih sayang itu dibukarkan, Subhanallah, untuk membina perhubungan dan memberi kekuatan. Tepat. Saya rasa kalau kasih sayang penuh di rumah tangga itu, insya Allah anak-anak akan tenang, anak-anak kurang nakal, isteri tidak akan cemburu, suami tidak akan cemburu. Sebab cemburu isteri atau suami akan timbul apabila kurang keyakinan kasih sayang pasangan. Kalau kita merasakan penuh dengan kasih sayang, kita boleh merasa suami kita sayang ke, isteri kita sayang kita, sebab aura atau emosi ni sangat kuat getarannya ni. Sebab itu kita tidak boleh pura-pura. Kalau kita melihat isteri kita tetapi fikiran kita melihat ataupun memandang atau imajinasi wanita lain, isteri kita akan tahu. Begitu juga suami akan tahu. Kita tidak boleh pura-pura. Sebab itu saya menyeru pada semua pasangan, cuba fokuskan kasih sayang pada isteri atau suami yang ada. Kita hendaklah kita mahukan apa yang kita ada, bukan mahu apa yang kita hendak. Masalah manusia sekarang, dah ada isteri baik, suami baik, dengan agamanya, semuanya ada, tetapi ialah syaitan ini dia suka supaya larikan pandangan isteri yang paling cantik dah pilih, berjuta-juta dah pilih, tapi masih lagi melihat pada pasangan yang tidak halal. Macam Ustaz sebut tadi, manusia yang ada orang penilaian tadi tu suka pada benda yang haram. So kita lihat hati kita ni suka pada benda yang halal atau yang haram. Dan bagi pasangan-pasangan yang muda baru berkahwin, ingat syaitan punya godaan. Sebelum kita berkahwin, syaitan akan goda untuk berzina. Lepas berkahwin, syaitan akan bergoda pusing 180 darjah, goda untuk bercerai. Masa itulah bila dah kahwin, isteri dah tak nampak lawa lagi, nampak pasangan lain pula yang lawa lagi. Na'udzubillah. Saya baik, kita raikan soalan dan rakan pendengar kita. Sekali lagi boleh hubungi kami 0362051500. Kita berkongsi tentang transformasi diri orang yang menyayangi. Dan ada soalan dari rakan Facebook kita, Profira, apakah dikira memutuskan kasih sayang sekiranya kita menjauhkan diri dari sahabat-sahabat ataupun masyarakat yang hidup sosial? Memutuskan bukan kerana benci tapi bimbang, diri masih tidak kuat dan bimbang akan terikut-ikut ke arah perkara yang tidak baik. Betul. Saya rasa dalam Islam, mungkin orang boleh betulkan saya, ada konsep mufarakah. Sebab kita ni dua, sama ada kita mempengaruhi atau dipengaruhi. Bagi orang yang kuat, orang Syiah besar-besar tu, mereka akan mempengaruhi masyarakat. Sebab itu mereka berani pergi dakwah pada orang yang jahil dan sebagainya. Tapi bagi kita yang baru bertatih-tatih, baru nak bermula, tentukan, saya ingat, saya pernah dengar Imam Suhaib berkata, untuk kita istiqamah, pertama ilmu, kedua guru yang merabbi, ketiga kawan yang baik, dan keempat environment yang baik. Jadi kalau kita cari ilmu, kita cari guru, kawan dan environment itu sangat penting juga. Jadi kita ubah. Saya pernah dengar kenal seseorang tu, beliau balik Mekah aja, dia nak kawan lain, dia beritahu, Prof, saya delete nombor lama, kontak lama saya buang, saya ambil nombor handphone baru. So dia cuma simpan nombor-nombor kawan-kawan yang ke arah Allah, yang lalu semua dia dah buang, tak kawan dah. Dan beliau makin bertambah baik. Alhamdulillah. Saya baik, kita berikan soalan dan rakan pendengar kita sekali lagi 0362051500. Kita bersama dengan pemanggil kita ketika ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Teruskan. Baik, teruskan bersama kami. Assalamualaikum.
Baik, kita nak berkongsi lagi Prof ya tentang tajuk kita kasih sayang dapat membina motivasi kita juga Prof ya, kerana dengan kasih sayang, dengan mahabbah, umpamanya kalau rakan sepejabat kurang berlakunya percakaran ataupun kalau ada perbezaan pendapat sekalipun, kita boleh raikan dengan baik bila ada kasih sayang. Berbeza kalau perhubungan yang tidak baik Prof ya, kita jarang untuk mendapat kesepakatan, lebih beremosi negatif dan sebagainya. Mungkin Prof dapat memberi nasihat. Ini satu prinsip yang saya nak kongsi. Dia panggil account emosi. Kita sebut account bank kan, kita account emosi. Okey ni, kalau duit kita banyak, kita withdraw, kita tak rasa apa-apa. Bila account emosi kita sangat tinggi, setiap kali kita memberi teguran ataupun benda negatif, kita sebenarnya sedang mengeluarkan account emosi tu. So kalau account emosi kita banyak, kalau kita tegur macam mana pun tidak terjejas. Tetapi kalau tidak ada akaun emosi, staff kita tu tak tahu yang kita sayang dia. Bila kita tegur akan pecahlah, letak menanti belah dia panggil. Sebab itu kasih sayang ni, saya nak ajak satu prinsip di mana kalau kita nak marah macam mana pun, kita berhenti sekejap, sebut perkataan ni. Kalau saya sayang orang ni, apa saya lakukan? Okay. Nombor 2, saya nak kongsi lagi. Saya rasa ini payah nak buat, tapi kalau boleh alangkah indahnya. Bayangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk sebelah kita. Apa dia nak suruh kita buat? Atau apa baginda buat dalam situasi itu? Dan saya tiba-tiba tengok ni, kadang-kadang kita kan alam cyber, kita boleh tengok rancangan YouTube tu, rancangan YouTube ni. Bayangkan kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelah kita, agak-agak baginda approve tak kita tengok rancangan tu? Always kita lagu laukan bainana, kerana baginda ada macam mana. So apa kata hari Jumaat ini, di mana hari penghulu segala hari, hari yang paling mulia, pada selawat sangat besar fadilatnya, sentiasa whatever we do ikut sunnah dan apa yang Nabi suka, apa yang Allah redha saja. Sahih. Baik, kita berikan soalan dari rakan pendengar kita untuk waktu ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Teruskan bersama dengan Prof Mahaya. Assalamualaikum. Baik, kita berikan soalan dari rakan pendengar kita yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa di sana? Baik, teruskan. Ya, teruskan bersama kami. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, teruskan. Saya Wan Muhammad. Ya. Kita harapkan rakan-rakan pendengar kita tidak mendengar radio Prof ketika menghubungi kami. Baik, kita nak raikan soalan dari rakan Facebook kita, Inas. Bagaimanakah caranya untuk mendekatkan anak-anak yang keras hati dan juga katanya memenangi hati mereka, dan sebagai seorang ibu dia masih sedihlah dengan keadaan yang berlaku. Okey. Anak-anak ni bergantung pada umur ni. Kalau anak tu bawah 7 tahun, mereka belum ada akal. Sebab itu cara Islam pun saya rasa beri kasih sayang. Jangan mula disiplin dulu, sikit-sikit dulu disiplin. Bila 7 hingga 14, di mana mereka banyak role modeling, dia ikut apa dia tengok, masa tu kita mulakan disiplin. Dan lepas 14, kita berkawan dengan mereka. Tetapi walau apa peringkat pun, kasih sayang is the background. Ibaratnya gini, kalau kita satu hari mesti ada nasi. Tidak ada meal kalau tak ada nasi. Dari segi perubatannya, apa-apa kita mesti ada karbohidrat untuk tenaga. Sebab sumber yang paling cepat dibakar adalah karbohidrat. Maka macam tu kasih sayang. Kita mulakan, kalau kita buat nak buat sandwich, kita ada taruh olive oil ke apa. Base-nya ialah kasih sayang. Lepas tu kita top up benda lain. Sebab itu, untuk anak-anak pun, kalau anak kita tak seperti yang kita mahu, jangan salahkan anak dulu, lihat diri dulu. Berapa banyak kasih sayang saya beri pada anak. Nombor 2, apakah imej diri anak-anak itu? Adakah bila kita bercakap pada anak kita, imej diri anak positif? Adakah anak itu berasa dia orang baik? Dan nombor 3, apakah akaun emosi yang kita beri dan apakah contoh yang kita beri pada anak? Dan juga, pernah tak kita cakap pada anak, kita bangga dengan dia. Kita bersyukur dapat anak macam dia. Manusia ini akan hanya mendengar nasihat orang yang dia sayang. Itulah kuasanya.
Tentukan kita sayang diri kita, sayang pada anak, tunjuk kasih sayang. Dia anak tu menyayangi diri dia. Sebab kalau kita nak suruh orang suka kita, orang sayang kita ni, bila kita berjumpa seseorang, kita buat dia rasa dia seorang yang baik. Walaupun dia orang mungkin kita tahu dia banyak kesilapan, tetapi takkan tak ada tak baik langsung. Jadi bila kita jumpa orang, katakanlah kita nak suruh anak kita cakap lembut, dia cakap kasar. Kita kata, Masya Allah, mak ni syukur dapat anak ni lembut, sangat murah hati, sangat. Kita sebutkan mesej yang kita nak tu ke dalam dengan penuh emosi, insya-Allah masuk pada minda segar dia, insya-Allah beliau akan dapat imej yang positif. Sebab manusia dia 3 je. Imej diri, okey? Dia punya apa dia cakap pada diri dia, imej diri dia dan perangai dia. Kalau nak ubah perangai, kena ubah imej diri. Nak ubah imej diri, kena ubah apa dia cakap pada diri dan apa kita cakap pada dia. Itulah kalau disebut tentang kasih sayang ni, saya dengar juga ada ceramah kan, dia kata macam quote and quote macam sihir lah, sebab dia boleh mengubah sesuatu yang katalah tak baik dan sebagainya. Betul. Tepat macam ni. Katakanlah pengalaman dia sebagai doktor ni, katakanlah saya nak jumpa patient, tiba-tiba operation saya lambat, jadi terlambat, patient tunggu saya lama. Baik, kalau saya kata maaf ya saya lambat, okey, mungkin tak terima maaf. Tetapi bila kita masuk, nampak dia sebelum pergi tu kita dah bayangkan muka dia dan penuh kasih sayang dan cakap pada, Masya Allah, anda seorang baik, anda seorang beriman, saya doakan awak bahagia, insya-Allah. Kita dah sebelum jumpa kita dah bayangkan, macam kita dah jumpa sampai kita bayangkan kasih sayang. Dan bila jumpa dia, tengok depan mata kita apa yang kita boleh sebut kebaikan dia. Contohnya kalau saya nampak wanita, Masya Allah, you have such a beautiful eye. Apa salahnya? Kenapa kita payah nak puji orang? Saya nak serulah pada semua orang, jadi saya sama. Kita terutamanya dengan orang rapat pada kita, cuba puji. Terutama para suami, wanita paling suka kalau suami je puji dia. Kalau orang lain puji, kita geli geman. Yang tak suka orang lelaki puji kita. Kalau suami puji sikit pun tak suka. Begitu juga anak-anak sangat suka kalau ibu dia puji dia. Atau guru dia puji dia. So kita belajar memuji. Dan orang yang tinggi harga diri sangat suka menghargai. So kalau kita ni payah nak puji orang, saya pernah dengar ceramah, siapa payah puji hati tak bersih. Saya tak tahu betul tidak. Payah nak sebut kebaikan orang. Tetapi kalau anak tu buat salah, cepat aja nak kutuk. Maka kasih sayang ni macam magic. Sebab ini kita puji orang tu mesti dari hati, jangan pura-pura. Kalau pura-pura orang tahu. Jadi cari benda yang betul. Contohnya kalau saya jumpa orang tua, takkanlah saya kata makcik ni hands lawa kan. Dah tua. So saya tengok, oh cantiknya baju makcik siapa beli ni. Oh anak. Dia pun cerita, anak saya beli pergi Bandung. Maknanya kita mulakan dia bercakap tentang dia baik. InsyaAllah mereka akan sangat bahagia, insyaAllah. InsyaAllah. Dan rakan kita, Irawan Johari telah pun meraihkan soalan-soalan dari rakan pendengar kita. Kita dengarkan bersama, Prof. Soalan-soalan dari pendengar kita untuk waktu ini. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum, Doktor. Saya daripada Melaka. Moga Doktor dan Doktor IQ dan Najib Allah. Saya ada seorang cucu yang berusia 5 tahun. Jadi saya risaulah tengok mata cucu saya tu sentiasa berkelip-kelip. Tu saya tak tahu adakah situasi mata dia tu dikatakan mata kering. Jadi apa yang perlu saya buat, Doktor? Sama ada saya nak bawa dia jumpa dengan doktor mata di hospital ataupun pergi ke kedai cermin mata untuk buat pemeriksaan. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Jadi kalau budak 5 tahun ni, kalau mak ayah dia rabun, kemungkinan dia mudah mula rabun, satu. Nombor 2, dia kelip-kelip, mungkin dia gatal mata, tak reti nak garu, mungkin dia alergi. Kalau mak ayah dia jenis sebelah, kemungkinan alergi. Ketiga, kalau dia kering, jarang anak-anak umur 5 tahun dah kering mata, selalu orang dewasa. Saya cadangkan puan bawa jumpa doktor mata. Kedai cermin mata hanya membetulkan rabun, tidak memberi rawatan pada sakit mata. So kalau masalah mata, jumpa doktor dulu. Banyak doktor di Melaka, dia pekerjaan sangat bagus, insyaAllah. InsyaAllah kita meraihkan soalan dari Kak Fatimah dari Perak. Saya Kak Fatimah binti Harun dari Tarik Buntan. Nak tanya Prof. Assalamualaikum. Kasih sayang tu yang sebaiknya kita selalu lafazkan atau dari segi perbuatan kita dengan ikhlas sebagai seorang ibu, ayah dan insan di muka bumi ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagus.
sebenarnya manusia ini ada 3 jenis ni. Ada orang terkesan dengan apa dia lihat, ada orang terkesan dengan apa dia dengar, ada orang terkesan dengan yang sentuhan ataupun emosi. Jadi kita nak gunakan semua 3 kaedah ini untuk menunjukkan kasih sayang. Bagi kalau isteri anak kita seorang yang visual, dia suka terima mesej SMS. Bagi orang yang suka sentuhan, mungkin dia suka belayan, pegang kat bahu dia ataupun pegang kat kepala, sentuhan. Dan bagi orang suka dengar, mungkin dengar lafaz yang baik, saya sayang awak, mak sayang awak. So apa kata, bila kita tak tahu orang tu yang macam mana, kita guna 3-3. Sebab tu saya nak sebut di sini, kita bila kita orang perempuan ni di Malaysia ni, kalau bersalam macam mana ni, kita bersalam, cium pipi, mata tak tengok kan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau 10 orang dekat 30 saat habis duduk tu saja. Saya nak cadangkan, bila kita buat yang bagi macam mana saya pernah dengar Ustaz Safwan saya sebut, dia kata buat 5 perkara kita bersalam, dia menjimatkan masa. Sebab saya nak kita wanita terutamanya fokus pada benda yang besar, yang bagus. So bila salam orang ni, bayang tangan, sentuhan, mata memandang. So sentuhan ada, memandang ada, dan kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan kita doakan kebaikan. 3, semua komponen ada, sentuhan, pandangan, sebutan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan hati kita mendoakan kebaikan kepada dia. Ini saya rasa sangat berkesan, menjimatkan masa, jauhkan daripada rasa nak raga pipi semua orang 71, 2, 3, mata tak bertentang. Jadi kaum wanita, saya nak sebut dekat Hakim di sini, kalau jumpa seseorang, terutama orang kita tak pernah jumpa, tiba-tiba kena peluk cium, saya rasa kita mesti jaga, masing-masing ada dia punya space. Ini dipanggil kecerdasan sosial. Ya, kadang-kadang kita jumpa orang yang mungkin kita kenal, kita lama nak jumpa dia, tapi ialah kita bukan saudara mara dekat, jangan tiba-tiba cium saja gitu. Budak kecil pun tak suka dicium macam tu ya ni. Sebab tu kita mesti hormat orang, salam ikut cara orang lama. Saya suka orang dulu kan salam, senyum, tu bagus. Kita nak cium pipi, kalau 200 orang nak salam macam mana ni kan. Sebab tu saya menyerulah, memang tu saya rasa, saya tak tahu tu budaya Islam ke budaya Arab tu, tapi saya rasa orang Melayu kita dah cantik dah, salam macam biasa saja. Yang nak jawab kasih sayang tu dua-dua, sebut, rasa dan cakap. Dan bagi wanita, sebenarnya orang visual ni kebanyakan ni. Sebab tu wanita ni kita suka bunga, kita suka kata SMS dengan suami. Tapi banyak orang komplain pada saya, hantar WhatsApp dengan suami, dengan isteri tak jawab, tapi dengan kawan dia jawab panjang. Jadi para suami macam ni lah, saya jadi tukang juru cakap pada wanita, banyak keluhan lah. Kadang suami, isteri tuan-tuan tak berani cakap, biar saya tolong cakap. Boleh tak nak wanita yang 30-an, 40-an makin meningkat umurnya, masa baru kahwin memang semua SMS banyak ni. Tapi bila dah lama kahwin, saya rasa peranan suami sangat penting dalam menyemarakkan kasih sayang rumah tangga. Janganlah bakhil dengan pujian dan belayan dan kata-kata yang manis. Hantar surat, hantar SMS. Sebab bila suami isteri dah meninggal baru nak menangis tak guna ni. Macam tu je kita dengan suami. Masa hidup nak bergaduh tapi dah meninggal baru nak nangis tak guna. Biarlah bila orang meninggal kita kata apa, Alhamdulillah, muncul saya buat macam tu. Kalau bahasa orang Putihnya, I'm glad I did, rather than I wish I had. So sebab tu prinsip ini penting. Bilakah waktu paling penting? Sekarang. Siapakah orang paling penting? Orang depan mata. Apakah amalan paling penting? Buat baik. So bila kita dengan suami isteri, sebut benda yang baik. Dan apa salahnya pegang tangan. Daripada pegang WhatsApp tu, pegang tangan isteri lagi. Lepas tu saya pernah sebut sebelum ni ya, bangun pagi jangan pegang handphone, pegang tangan isteri, tentukan isteri masih hidup sebelah kita, nadi dia masih berjalan. Dan juga suami. Baik, kita nak raikan soalan yang berikutnya dari rakan pendengar kita. Alhamdulillah daripada Muar, Johor. Terus. Boleh spontannya, apa hukumnya kalau seorang isteri yang memukul suami dia dan menghalau suaminya keluar rumah dengan tanpa alasan yang mengesabak? Seperti macam suaminya tu kerja yang lebih masa selalu. Terima kasih. Saya rasa semua orang tahu hukumnya berdosa lah ya. Bagi siapa yang kena macam ni, saya rasa yang kena harus muhasabah diri, yang buat pun harus bertaubat. Apa kata bila kita ada masalah rumah tangga, cari orang ketiga yang dipercayai dan orang berilmu untuk mendapat
pedoman yang baik. Dan bila kita sentiasa fikir kita hanya dapat apa kita pernah beri, cuba kita muhasabah dirilah. Bila sesuatu berlaku negatif pada kita fikir pernah tak kita buat sesuatu negatif. Dan kita banyakkan bertaubat. Dan saya doakan pasangan ini bahagia, insya-Allah dapat bertaubat. Saya baik, kita nak raihkan soalan yang berikutnya dari rakan pendengar kita, Puan Nuraini dari Ceras. Kasih sayang ni soal hati kan. Jadi hati ni kita tak boleh nak paksa-paksa. Jadi macam mana kita nak memastikan kita sayang pada semua orang walaupun orang tu benci kat kita ke, tak suka kita ke, tapi kita tetap sayang dia. Macam mana ke? Terima kasih. Okey. Saya nak sebut di sini 3 perkara payah nak buat ni. Buat baik pada orang, buat tak baik pada kita. Bila orang sedang diumpat, kita cover dia. Dan yang ketiga, tak mengaku salah. Kalau kita dulu ni jihad. Dan nak sebut lagi apa Ustaz baru sebut, nak ulang lagi. Buat baik pada orang, buat baik pada kita fitrah. Tapi buat baik pada orang, tak baik pada kita sunnah. Ingat Nabi Muhammad SAW, kita akan tenang. Dan ingat, bila kita tak sayang orang pun dapat apa. Sebab kajian menunjukkan siapa yang banyak emosi negatif akan banyak penyakit. Kalau kita penuh dengan marah, dendam, dan kata-kata filosofi orang Cina kata, kalau anda ada dendam, nak pergi jumpa orang tu, anda gali 2 kubur. Satu untuk anda, satu untuk dia. Kemarahan, kebencian tak guna ada. Saya hidup ni sangat pendek untuk kita membenci sesama sendiri. Kesian. Sebenarnya bila kita tengok orang negatif ni, kita tak marah. Kita rasa kesian kat dia. Sebab orang yang buat dosa, orang yang tu, mereka sedang berkudis di hati. Kalau kita kesian tengok berkudis fizikal, tengok orang tak baik, kita kesian tengok berkudis di hati. Dan juga kita ingat, jangan sekali kita menghukum orang, memandang rendah pada orang. Sebab orang yang kita umpat tu, kita dapat dosa dan kita tak nak muflis di padang mahsyar nanti. Saya baik, kita nak raihkan soalan yang berikutnya. Anda boleh tembus di talian kita 0362051500. Rakan kita Irwan Johari menantikan panggilan dari anda. Baik, kita raihkan soalan yang berikutnya. Encik Husin dari Ampang. Baik, saya tanya, macam mana nak memperbaiki hubungan antara ibu mertua dan isteri? Sebab betul tak perempuan, ibu saya duduk sekali dengan isteri. Sama kata masalah yang berlaku, mereka tidak bersepahaman atau satu sama lain. Jadi macam mana orang ibu tak sayang antara ibu mertua dengan ibu saya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertama, ucapan tahniah pada Tuan kerana menjaga ibu. Tidak ada orang menjaga ibu yang tidak bahagia dunia akhirat, insya-Allah. Tapi kadang-kadang kita nak buat baik ni memanglah Allah beri cubaan. Dan syaitan ni suka manusia berpecah belah. Dia akan macam-macam lah. Dia goda ya. Jadi macam ni. Saya rasa manusia hanya berubah apabila pemikiran berubah. Pemikiran berubah hanya apabila ilmu ada. Jadi apa kata kalau boleh Tuan dapatkan ilmu secara langsung atau tak langsung, pergi ceramah bawa sama, dan juga dengar tengok rancangan yang baik. Dan bagi Tuan, mungkin cara nak menasihati isteri tu, kalau boleh jangan bercakap benda-benda yang menyebabkan konfrontasi tambah. So katakanlah mak Tuan komplain pasal isteri, jangan cerita kat isteri. Kita cuba gulakan, sadut gula dengan apa yang dikata tu biar nampak cantik. Dan kan saya pernah dengar kan, kalau orang bergaduh kita boleh bohong dia, kata orang bikin salam dan sebagainya untuk menjaga silaturahim. Dan apa kata Tuan, kalau ada rezeki tu, apa kata manusia ni suka bergaduh kalau dia macam tak happy. Dan manusia hanya bahagia kalau dihargai dan disebut kebaikannya. So cadangkan selalunya orang tua, ibu mertua kita ni, mereka kalau rasa anak mereka dah tak pandai buat kerja dan sebagainya, rasa kurang berharga, maka dia bila tak happy dengan diri dia, apa sikit pun masalah jadi besar. Orang minda kecil ni masalah besar, orang minda besar masalah jadi kecil. Jadi untuk besarkan minda kita ni, tahu tujuan hidup kita, dan juga kalau boleh cari ilmu yang baik. Dan apa kata Tuan ajak sesekali pergi holiday, dan beritahu isteri bahawa tapak kaki syurga dia bagi Tuan adalah ibu dulu. Pelan-pelan insya-Allah kita sama doakan Tuan. Baik, kita raihkan soalan yang berikutnya dari rakan pendengar kita, Prof ya. Bersama dengan rakan Facebook kita, katanya Prof, seorang isteri menyatakan bahawa dia tidak lagi mahu berdoa kebaikan untuk seorang suami yang sering melanggar perintah Allah, dan ia seolah-olah biar je lah suami nak buat apa pun suka hatilah. Adakah ini dikatakan isteri itu dah tak sayang lagi kat suami dia?
Kita tak boleh hukum lah. Tetapi saya rasa macam ni. Kalau kita ingat Firaun pun punya teruklah perangai. Isteri dia Asiah masih baik dengan dia. So ada tak suami kita yang lebih teruk pada Firaun? Tak ada. So bagi isteri yang bercakap ni, tak tahu dia kawan dia buat macam tu. Tapi macam ni. Saya rasa konsep putus asa tak boleh ada dalam hidup. Dan syaitan paling suka, sifat yang syaitan akan letak pada seseorang ialah putus asa. Bila kita putus asa pada makhluk, that means kita putus asa pada rahmat Allah. Dan bila kita dah putus asa pada rahmat Allah, kita audit balik keyakinan kita pada Allah kat mana. Siapa kita untuk putus rahmat Allah? Kita boleh berjalan naik tangga, semua tu rahmat Allah. Jantung kita, saraf kita, semua tu. So jangan sekali-kali putus pada rahmat Allah. Allah. Baik, kita baikkan soalan yang berikutnya dari rakan pendengar kita untuk waktu ini, dan anda boleh terus menghubungi kami 0362051500. Prof, bagaimana teknologi sekarang ni telah banyak membawa kepada kepincangan kasih sayang di antara terutama sekali anak-anak lah, pelajar bawah umur dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak berperanan dalam mengatasi hal seperti ini, nak membina kasih sayang tu lah. Ya, saya rasa dia masukkan gadget lah. Kanak-kanak sekarang iPad, iPhone, maknanya banyaknya manusia ni dia lebih suka pada benda yang tidak ada roh, lebih pada benda ada roh. Dan sebenarnya anak-anak kita akan ikut perangai kita. Anak-anak yang ibu bapa tak ada iPad, tak ada yang tak guna iPad takkan ikut pun. Maka untuk itu saya rasa saya nak kongsi sebelum ni dalam Oprah punya show, di mana satu anak dia nakal, suka beli mainan, tiba-tiba dia freezekan everything, dia buat aktiviti bersama anak-anak, pergi piknik, basuh kereta sama-sama. Lama-lama anak dia tak perlu pun gadget dan tak cari mainan pun. Sebab anak-anak nak mainan, kena kasih sayang, nak perhatian. Pergi gadget pasal tak ada benda nak buat. Jadi kalau ibu tu beli benda-benda yang boleh berinteraksi sama, bila kita beli mainan untuk anak-anak, tentukan kita bersama-sama dengan dia. Jadi macam ni, saya rasa kalau kita beri pilihan pada anak-anak, masa dengan ibu ke mainan harga RM2,000, mesti dia nak masa dengan ibu. So cari masa itu, dan ibu-ibu sekalian, siapa yang bekerja tu, janganlah kita tinggalkan sisa-sisa masa untuk di rumah. Bila kita di tempat kerja, tentukan kita laku dengan efisien dan niat. Dan kata, saya boleh kerja penat, jangan sebut. Bila sebut penat dan tak sihat, memang kita akan penat. Dua perkara jangan sebut. Saya tak sihat, saya tak larat. Jangan sebut. Sebab kalau kita sebut benda tu, we have 50% more energy. So kita niat, okay, nak balik rumah, bayang balik ni saya nak berkasih sayang, saya nak memuji anak saya nak menghargai suami saya. Bayang apa nak berlaku best. Jangan go into negative mode, insyaAllah. Saya itulah Prof, bila kita bercakap tentang soal kasih sayang, hari ni kasih sayang dah semakin rapuh Prof ya. Kalau dulu-dulu lah kan, kalau sepupu tu macam adik-beradik. Betul. Dia punya keakraban ni. Sekarang ni anak kita, anak orang pun kita, anak saudara pun rasa macam anak orang, tak rasa macam anak sendiri. Jadi macam ni kita nak bina, nak suburkan kasih sayang tu. Saya rasa zaman dulu orang sepupu kuat, sekarang pun boleh kuat, bergantung pada budaya keluarga. Dan selalunya kalau antara sepupu ni diorang tak rapat sebab ada budaya persaingan. Sebab banyak ibu bapa meletakkan pencapaian hidup mereka pada pencapaian akademik anak-anak. Kerja apa, universiti mana, CGPA berapa, pangkat apa, JUSA ke, D24, D48. Itu perbualan. Kalau bercakap, tanya, awak kat mana awak? Bercakap tentang benda luaran. Saya nak sebut macam ni. Boleh tak kita setting hari ni? Bila saya buat berkasih sayang, manusia ni setiap hari, bila dia bangun saja, dia akan fikir dua benda. Ada orang fokus pada, dia call it extrinsic motivation. Extrinsic motivation apa ni? Pangkat, gaji, pandangan orang. Apa benda fizikal lah. Lawa tak baju ke muka, lawa tak, semua tu. Satu lagi, dia fokus pada intrinsic motivation. Dia buat untuk makna, untuk menambah kasih sayang, untuk pencik kubur dia. So ni bayang, orang yang mana yang stres? Siapa yang belah kiri tu, yang sibuk dengan makhluk tu, A, academic, A, acquisition of wealth, A, achievement driven. 3A ni kalau ada memang stres.
Tetapi kalau kita cari tujuan hidup, konsep hidup, fokus hidup, tujuan untuk redha Allah. Konsep beri manfaat. Berarti kehidupan kita menjadi orang yang paling bermanfaat pada masyarakat. So kita ada apa-apa kita buat tu kita fikir, aku ni buat untuk makhluk ke untuk Allah. So kita ada KPI kita. Macam ni. Lagi banyak kita fokus pada Allah, lagi kurang pada manusia. Lagi banyak pada manusia, kurang pada Allah. Sebab itu dalam Islam manusia dia akan mencari kemasyhuran. Sebab kalau kita masyhur, sibuk dengan makhluk, kita tak ada masa dengan Allah. Sebab itu uzlah tu sangat penting. Kita kena bersunyi-sunyi dengan Allah. Saya baik. Mungkin soalan terakhir dari rakan pendengar kita bertanyakan tentang bagaimana nak berdepan dengan suami yang ego dan sering menampakkan kesilapan isteri, dan juga kalau ada salah silap tu dimarahkan depan anak-anak yang sedang tengah membesar. Macam mana nak berhadapan dengan keadaan macam ni sehingga kan isteri tu merasa kecewa dalam perkahwinan tu? Okay. Pertama, sebagai doktor, sebelum kita rawat, tahu punca. Punca suami sering mencari kesilapan. Orang yang banyak silap akan nampak banyak silap orang. So suami kita tu, dia cari kesilapan kita pasal dia banyak silap. Jadi kita nak bina bangunan ni, sama ada kita tinggikan bangunan kita atau kita rendahkan bangunan orang. Jadi orang yang tak ada apa-apa, dia banyak cari silap orang untuk menunjukkan kebaikan dia. Dan dia suka sebut depan orang tu supaya mungkin suami yang tidak ada apa-apa, dia rasa rendah diri. So nak tunjuk kehebatan daripada anak-anak. So dia call it inferior, superior. Dia berlagak superior sebab deep down dia inferior. Jadi kalau kita dapat suami macam tu, kita fikir, kenapa suami rasa macam tu? Macam mana pandangan kita pada suami? Adakah kita pandang dia sebagai seorang yang nak bawa kita ke syurga? Adakah kita pandang dia sebagai seorang yang sudi memperisterikan kita, yang menjaga maruah kita? Sebab maruah wanita itu, kalau ada suami memang lebih maruahnya, insya-Allah. Dan kita bersyukur yang dengan sebab suami kita dapat zuriat, maka kita pandang suami dengan tinggi. Dan apakah emosi kita bersama dengan dia? Apakah kita punya perkataan bersama dengan dia? Berapa kali kita puji dan hargai suami kita? Berapa kali kita sebut, Allah bang, terima kasih, dulu you penat kerja. Tak. Sebut. Bila suami tu rasa good about himself, maka dia akan image diri positif, maka behavior akan positif. Ingat 3 perkara. Apa dia cakap pada diri dia dan apa kita cakap pada dia akan membina image diri dia. Dan manusia akan bertindak berdasarkan image diri. So nak tukar behavior, tukar image diri dengan persekitaran dan apa dia cakap pada diri kita. Macam tu juga kita. Kalau kita nak nampak salah orang aja kan, maknanya kita tengok orang tak tengok diri. Orang tengok orang tak nampak diri. Sebab tu saya kata, tengok hari ni, kita suka tengok berita ke tengok majlis ilmu? Kalau tengok YouTube kita tu, tengok berita sensasi ke majlis ilmu? Bila suka tengok berita, maknanya kita tak ada masa tengok diri kita. Tapi kalau majlis ilmu, kita melihat diri kita. Sentiasalah kita ni tengok diri, insyaAllah. Macam selalu Prof sebutkan, pasangan kita adalah refleksi pada diri kita. Tepat pandai ni. Betul. Sebab itu, bila pasangan kita macam tak betul dengan kita, kita fikir, apa yang saya buat ni menyebabkan kita macam tu. Sebab dunia luar kita ialah cermin dunia dalaman kita. Kita betulkan dunia dalaman, dunia luaran akan betul. Dunia dalaman itulah fikiran dan emosi kita. Dan kita ada minda sedar, minda bawah sedar. Minda sedar is our akal. Kita bangun pagi, okey, hari ni saya nak baik, saya nak solat tepat pada waktu, saya nak tutup aurat sempurna, saya nak berkasih sayang, saya nak lebih memberi, lebih memahami, lebih mendengar. Set. Lepas tu, pergi pada minda bawah sedar, emosi saya bersyukur, lemah lembut, penyayang, murah hati, nak tolong orang, emosi. Maka automatik badan kita akan, kita jumpa orang senyum, apa saya boleh bantu, kalau apa kita sabar. Because tindak tanduk kita manifestasi berfikiran dan emosi. Dan fikiran kita bermula berdasarkan sistem kepercayaan dan sistem nilai. Sebab tu saya kata, ni kita boleh didik anak, tolong didik nilai. Jangan didik akademik A saja. Ya, Allahuakbar. Baik, cukup baik sekali perkongsian kita bersama dengan yang berbahagia Prof. Dr. Muhayyam Muhammad, dan kita dah sampai ke penghujung, Prof. Kira ada kesimpulan dapat kita kongsikan sebelum kita menutup? Tak ada kesimpulan. Saya rasa semua orang tahu kasih sayang itu penting. Apa kata kita sayang diri kita, sayang Allah, sayang diri kita, sayang orang lain.
Yang kedua, saya minta maaf kepada semua alim ulama, para asatizah. Kalau silap, sila tegur saya, sangat suka terima teguran. Dan bagi orang tua pada saya, minta maaf. Dan bagi pada kaum lelaki, kalau saya tegur, minta maaf. Dan juga pada suami saya, pada keluarga, minta maaf banyak kalau terkasar bahasa. Juga pada yang baik hati, minta maaf kalau terkasar bahasa. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepada yang berbahagia Prof. Jadi berkongsi bersama kita pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh ini memberi manfaat kepada kita semua dan keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Terima kasih banyak Prof. Kita bersama lagi Prof ya. Assalamualaikum.